Saya jemput Yang Berhormat Kuala Krai. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas pembentangan penerangan terhadap isu gula yang kita sama-sama bincang pada petang ini. Tuan Dipertua, tidak ada hujan, tidak ada ribut. Tiba-tiba gula pasir putih tiada di pasaran. Ini satu perkara yang cukup pelik. Ingatnya ramai yang pentingkan kesihatan dah tak ambil gula. Realitinya tidak. Sehari selepas Aidilfitri, Kelantan dan Terengganu mengadu tiada bekalan gula pasir di pasaran. Di kedai runcit maupun di pasar raya. Ya, di Kelantan dan di Terengganu. Semacam kesan domino, kekurangan bekalan gula menjangkit pula ke Perlis dan Kedah semasa Hari Raya Aidilfitri baru-baru ini. Sekalipun ada beberapa usaha untuk mengatasi masalah tersebut daripada pihak kerajaan, namun realitinya gula pada hari ini masih berkurangan. Lebih memeritkan, terdapat peniaga mengambil peluang menaikkan harga gula sehingga RM4.50 akibat kekurangan ini. Ini menyebabkan peniaga dan penjajah makanan dan minuman mengalami masalah untuk menjalankan perniagaan mereka akibat ketiadaan gula. Persoalan saya ialah berkaitan kawalan harga gula di pasaran, khususnya pasar raya. Setiap pembeli hanya dibenarkan membeli 2 kilo sahaja jika ingin mendapatkan harga yang murah. Bagaimana dengan nasib peniaga kecil seperti membuat kuih, penjual air balang dan juga penjajah? Jika ingin mendapatkannya di pasar raya dengan harga yang murah, mereka hanya mampu membeli 2 kilo sahaja. Dan jika membelinya di kedai-kedai runcit, mungkin mereka dibenarkan membeli dengan jumlah yang banyak, tetapi harganya mencecah di antara RM3.50 hingga RM4.50. Ini tidak termasuk bahan-bahan lain yang terpaksa mereka membelinya dengan harga yang mahal. Maka akhirnya harga kuih terpaksa dijual dengan harga yang mahal. Contohlah saya bagi. Contohnya sebelum ini kuih dijual dengan harga RM4, 4 biji RM1. Kemudian 3 biji RM1. Tapi pada hari ini dah jadi 5 biji RM2. Dan mungkin suatu masa nanti akan dijual dengan 2 biji RM1 ataupun dengan saiz yang lebih kecil. Harga murah, kuantiti banyak tapi saiz kecil. Di dalam masalah gula yang kita hadapi sekarang, adakah kerana pihak pengilang lebih berminat untuk memasarkan gula di pasaran luar kerana harga yang ditawarkan lebih tinggi? Oleh itu, permintaan mereka lah yang dipenuhi kerana harga yang lebih ditawar oleh pasaran luar. Jadi menurut kerangka pemikiran sistem kapitalis, masalah gula boleh diselesaikan dengan menaikkan harga gula setara dengan apa yang dibayar oleh pasaran luar. Adakah kerangka ini boleh disebut sebagai ihtikar ataupun monopoli? Sedangkan Nabi SAW bersabda, La yahtakiru illa khati. Monopoli hanya dilakukan oleh orang yang bersalah. Sistem ekonomi Islam tidak menjadikan mekanisme harga semata sebagai alat pengagihan, kerana mekanisme harga menyebabkan golongan yang tidak mampu membayar lebih tidak dapat memenuhi keperluan prima dengan sempurna. Mekanisme harga juga semakin mencengkam hidup golongan miskin di dalam pasaran terbuka, malah negara miskin juga semakin dicengkam oleh mekanisme ini. Sistem Islam melihat manusia itu sebagai subjek yang perlu dipenuhi keperluan asas hidupnya. Negara menjamin sepenuhnya keperluan asas rakyatnya dan tidak membiarkan harga secara bebas menentukan agihan. Saya ingin bertanyakan Menteri, berapa lamakah masalah kekurangan gula di pasaran dapat diselesaikan? Adakah dengan kebenaran kerajaan pada syarikat baru ini dapat menyelesaikan masalah ini dengan segera? Kerana saya risau ini akan kembali terutamanya menjelang Hari Raya Aidil-Adha yang bakal menjema nanti. Tentunya kesukaran dan keperitan yang sama akan berulang kembali. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai.